Hi guys, we are in Melaka. So, jom ikut Cik B dalam our vlog 2 hari 1 malam dekat Melaka. Tapi sebelum tu jangan lupa subscribe, comment and share. Perut dah kenyang. So now tengah tunggu family. Lepas tu kita nak ke second location. Nak tahu mana? Tunggulah video kejap lagi. Keluar daripada kedai makan tadi, kita nak beli jajan-jajan. Kita suka asam ni dengan ni. Boleh jajan kat Melaka. Boleh jajan. Ni dodol, tapi kita tak ambil lah sebab kita dah ambil tadi. Lepas tu Pak, apa lagi diorang jual? Ni Cik B macam seimbas jalan je lah sebab macam korang tak pernah datang Melaka kan. Korang pun pernah datang Melaka kan. So kita true je, okay. My favourite, tahi kucing. Kan? Bukan Cik B mencarut nama dia memang tahi kucing. Tak percaya korang Google. Ya, nama abang tu pun angguk. Ya kot. Hak ni, nak berapa? Dua lah. Hak ni Anak yang tu senang. Pernah beli bang dekat TikTok tapi tak sedap. Jap, kita nak bayar jap. Bye-bye. Kita dah di location kedua. Kat Taming Sari. Kita nak naik Taming Sari punya menara. Kita dah nak naik menara. So, jom kita beratur. Tapi sekarang kita dah berjalan untuk ke pintu masuk menara. So, jom. Kita dah jalan nak pergi tempat duduk. So, jom kita jalan. Okey. Dah sampai. Kita dah dekat dalam. Nak naik atas. Kita baru masuk. Dah selesai tu, sekarang kita nak naik Adventure Studio. So, jom kita masuk. Bang, dalam ni nanti boleh buat video? Tak boleh.
Okey. Tapi boleh dekat setting kita je lah. Muka kita je boleh dekat. Okey. So, jom kita masuk. Sebab lepas ni dah tak boleh nak rekod. Ni family kita. So, jom kita start the movie. Bye. Please Evans, please wear. Dia tak nampak ni. Labubu. 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 Mari Labubu. Mari. Kecang ketot. Cik. Baju kita sama pink lah. Alah comel. Salam dulu. Sini. Okay, thank you. Bye-bye. Bye. Fine. Where are you from? Yeah. Orang Melayu kah? Yeah. Bagus. Lepas datang Mingsari, Studio House, now kita nak makan dessert. Kat mana? Jom kita tengok dekat dalam dia macam mana. Kita dekat apa? Just Berry Premium Dessert House. Ni family kita. Kita dah sampai homestay. Lawa gila. Kalau korang ada anak, nak bawa anak datang sini, tengok ada mainan. Decoration dia pun lawa gila. So ada boyan, confirm Cik B akan OTD kat sini. Lepas tu, ni ruang tamu dia. Ni bilik dia, satu bilik, dua katil. So yang tu double, ni single. Lepas tu bilik air dia, yes, my favourite. Bilik air dia besar. Lepas tu ni, dia tak ada almari, dia ada gantung besi ni je. Lepas tu toilet dekat luar, tak besar macam toilet yang lagi satu. And alang-alang dah tu guys, this is my outfit for today. Tadi tak sempat spill. Cik B hanya pakai all pink. Okay. Lepas tu ni bilik lagi satu. Wipes tu pun cantik. Tapi yang ni tak ada toilet dalam bilik. Tapi yang best kalau korang content creator, dia punya tingkap bilik dengan tingkap ruang tamu best. Cahaya cantik. Ni pun cantik. Ni nak menyemak masuk dalam video juga. Lepas tu lampu dia macam tu. And jom Cik B share view sikit. Okay. Sekejap. Okay, ni view dia. Tu tennis court. Lepas tu ada swimming pool. Sekejap je Cik B nak mana swimming pool. Kalau larat lah. Kalau tak larat, lupakan saja. So, tu view dia. Cantik kan? Kita nampak building. So, tu je Cik B nak spill about our room. Nanti Cik B tulis kat bawah berapa and di mana. Okay? Now Cik B nak tukar baju. Nak rehat, dah penat. Kita check in pukul 3.
Rehat-rehat jap, tidur jap. Kalau larat nak pergi swimming pool. Kalau pergi swimming pool, Cik B ambil dia punya video lah. Kalau tak, tu tak pergilah. Okay. Lepas tu malam ni tuan ada aktiviti lain. Sementara ni tuan nak penat nak rehat jap. Sebab daripada KL sampai tadi tuan tak rehat-rehat lagi. So, see you tonight dekat swimming pool. Kita tengah nak naik cruise. Kita saja ambil waktu malam sebab siang panas dan macam korang tahu bila dah sampai sini maksudnya Cik B tak mandi swimming pool. Malas nak mandi tadi sebab ramai orang, ramai gila. So kita tidur. Now dah mandi nak naik cruise. Hai. Nak pergi mana? Nak pergi naik cruise. Jom. Naik cruise. Jom kita tengok. Okay. Kita dah nak naik cruise. Cruise kita dah sampai. Tadi kita beratur. So, yang kita naik tu. Tu tak nak. Aku pernah naik dengan Asim. Sus. Rupanya RM30 termasuk cruise tu kita boleh main wheel ni, boleh masuk rumah terbalik dan dah ada game juga kat sini. So RM35 tu berbaloi. Dia akan turunkan kita. Kalau kita nak, okay on. Kalau tak nak, tak apa. Dan dia akan ambil balik kita orang. Ya Allah, rumah terbalik ni memang cantik gila. Kejap lagi kat Cik B review apa yang ada dekat sini. Okay.
kita nak naik round-round windmill. So tunggu apa lagi? Jom kita naik. On the way nak naik. So tengah nak beratur. Tadi kita beli air dulu. So jom kita beratur. Kita dah dekat dalam. Nampak tinggi. Dia tengah naik-naik lagi ni. Good morning. We dah check out hostel. Now kita dekat Roti Canai Terbang Pagi. Tengah nak break. So, kalau korang ingin nak makan Roti Canai, korang boleh search je dekat web tempat yang kita tunjukkan itu. So, tunggu apa lagi? Jom kita makan. Lepas makan tadi, kita orang hantar anak saudara balik. Lepas tu kita orang berhenti beli coconut shake. Now last location at Melaka. Kita nak shopping makanan, nak bawa balik KL. So tunggu apa lagi? Jom kita shopping. Benar ni my favorite. Boleh kelapa juga ke? Ya. Kau bandar? Kak. Hai. Kita dekat Petron Nilai. Tengah pergi toilet. Lepas tu nak balik KL lah. Jam gila. Walaupun hari bekerja, bukan cuti sekolah, tapi jam. Tak tahu kenapa. Kalau tak sekarang dah sampai KL dah pun. So, tu je video kita untuk kali ni.
Cik B dah selamat sampai rumah. Yang dah tengok sampai habis, yang dah subscribe, yang dah komen, yang dah like, masih. Yang belum tu jangan lupa subscribe, komen and share. Okay? So, bye. See you in my next video. Mwah. Love ya.